Jepun mengisytiharkan perang dengan beruang. Ini bukan cerita lawak. Ini berlaku di Akita Prefecture, utara Honshu. Di negara lain, beruang semakin pupus. Tapi di Jepun, populasi beruang kini paling tinggi dalam tempoh 30 tahun. Sebab apa? Kerana kampung-kampung di Jepun semakin sunyi. Manusia berkurang tapi beruang bertambah. Daerah seperti Hokkaido, Akita dan juga Aomori, anak muda pindah ke Tokyo dan juga Osaka. Yang tinggal hanya orang tua di kampung. Jadi bila beruang keluar cari makan, mereka jadi sasaran umum. Yang kedua, oleh kerana populasi beruang semakin meningkat, makanan di hutan tak mencukupi. Beruang turun ke kampung, korek sampah, cari hasil hadang, malah ada yang masuk ke dapur penduduk. Sejak April 2025, lebih 100 serangan, 12 orang maut. Serangan berlaku di ladang, tepi rumah, malah dalam sekolah. Kerajaan Jepun mula risau sebab beruang dah makin berani masuk kawasan penduduk. Jadi Jepun kerahkan Japan Self-Defense Forces ataupun JSDF ke kawasan utara. Dia tempatan gelarkan operasi ni sebagai Japan Umum Perang Terhadap Beruang. Tentera JSDF hanya boleh digerakkan jika berlaku perang ataupun bencana alam. Tapi hari ini, tentera digerakkan untuk melawan beruang.